apa? RM2, masa, tenaga, perasaan, kerana nak meninggalkan tanah air, meninggalkan keluarga. Semua itu adalah pengorbanan yang kita lakukan dalam kita nak melaksanakan ibadah. Yang kedua, dengan haji juga kita dapat pengampunan dosa. Kita akan uraikan. Dalam haji itu ada persamaan. Tak ada beza lah di antara orang yang kaya dengan orang yang kurang berkemampuan. Tak ada beza di antara mereka yang datang daripada negara yang lain, sama gitu. Dan di dalam haji itu ada mengajar kita kesabaran dan ketabahan. Dalam haji mengajar kita persaudaraan dan pengenalan, ta'aruf. Dan dia juga adalah satu gambaran kematian dan juga hari akhirat dan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana disebutkan tadi, ibadah haji ini dia mengeluarkan pengorbanan. Dan dia merupakan satu perjalanan ibadah yang membentuk persediaan, pengorbanan, kesabaran bagi mereka yang berkemampuan. Tak semua orang dapat pergi. Siapa yang dapat pergi? Orang yang ada kemampuan, terutama kewangan. Sekarang kalau nak pergi, berapa kena bayar? Dah bersedia dah? Tahun lepas, kalau T20 kena ada 30,000 lebih. Kan? Kalau N40 20 lebih. Kalau B40 dapatlah bawah 20,000. Kewangan kena ada. Kemudian kemampuan daripada sudut kesihatan pun kena ada. Sekarang kalau tak sihat tak boleh pergi. Kan? Sebab permisal kesihatan, duit dah ada, cuti dah dapat, tapi kesihatan pula tak mengizinkan, tak dapat. Jadi juga keselamatan, nak pergi kena aman perjalanan. Kalau waktu perang aman tak ada, maka kita itu tak ada kewajipan untuk kita hidup. Dan hari ini tambah pula satu lagi daripada kota. Pasal apa? Lagi sana ramai nak pergi. Zaman sekarang ramai orang nak pergi. Jumlah yang dibenarkan hadir di sana terbatas, terhad. Maka ada pula kota. Ini nak nunggu lama ni. Sebab itu sebaik-baiknya kita daftar awal supaya kita dapat cepat kotaan. Biasa saya cadang ini, anak lahir je daftar terus. Anak lahir terus daftar. Bukan akaun je, bukan akaun satu. Yang kedua daftar. Ramai orang buka akaun, dia tak ada untuk daftar. Dia tunggu nanti dia nak dapat. Dia tak daftar. Daftar dia ada RM1,300. Jadi anak ni kan bila lahir, ada orang nyumbang pada anak yang lahir, gunakanlah untuk daftarkan haji. Tak cukup mak bapak tambah. Ini setengahnya mak bapak duduk haji pula. Boleh saya anak tadi apa kan pendaftaran. Jadi dia ni dapat pergi agak awal, muda lagi dia dah tiba masa dia, kota dia dah sampai. Itu kelebihan. Bila kita awal daftar ni. Tahun lepas saya tanya dengan pengurus Johor Bahru, pasal masa tu saya ketua ke Johor Bahru, saya tempat saya ngajar haji dekat Masjid Taman Universiti Johor Bahru. Ikutnya hari ini kita ada obligasi saya minta tangguh minggu lepas. Jadi masa tu saya tanya dengan pengurus, bila dapat pergi, kalau daftar tahun lepas 100 tahun lebih lagi Ustaz. Dia kata ni sempat mati 2 kali. Baru dapat pergi. Apalah, yang penting daftar. Itu sistem dia Ustaz dia. Kita boleh klik putar rayuan. Nanti dia tarik lah. Pasal aku dalam ramai-ramai daftar tu bukan
Mungkin ya dah daftar tapi meninggal dunia dulu, dah daftar tak sihat pula, jadi mungkin ada yang tak dapat pergi, jadi kita